waktu perjumpaan hari raya beberapa hari lalu tak lama yang lalu, Cik Mas Agus ada mainkan lagu rekaan ciptaan sendiri tapi menggunakan AI. Saya cubalah gunakan ChatGPT. Memang tak sebenarnya tak minat lah. Tapi saya tanya ChatGPT dalam bahasa Melayu. Saya ada puisi yang agak tak hebat lah, puisi orang biasa kan, tentang masyarakat Gemilang. Jadi macam mana nak jadikan puisi yang lebih hebat. Saya tengok, wah, boleh dalam bahasa Melayu, puisi yang lebih Hebat. Lebih hebat daripada puisi saya. Kemudian saya tanya lagi, macam mana nak jadikan sebuah lagu. Jadi rangkap lagu, chorus dan sebagainya. Kemudian saya tanya kawan saya, ada tak apa AI app yang boleh buatkan muzik. Dia tunjuklah 2-3 dan satu saya gunakan namanya AI Music. Dan saya berikan prompt gunakan sebagai anthem. Dan hasilnya sebuah lagu, dua lagu yang menakjubkan saya sekali. Dalam 1 jam dah hasilkan satu lagu yang saya cuba dengan anak-anak saya, cakap, ni bagus tak? Dia kata, pilih je ini agak menarik. Ini dah berapa bulan yang lalu, akhirnya saya ada peluang untuk menunjukkan, untuk memberikan satu gambaran kepada masyarakat kita melalui MHR tadi. Mereka juga takjub bahawa seorang menteri engineer kan, bukan pemuzik dan sebagainya, boleh hasilkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Inilah dampak daripada AI yang boleh merosakkan penduduk asing kita. Tapi kalau kita boleh menguasainya, kita akan melahirkan kerjaya-kerjaya baru.